Allah ni sifat dia 99. Di antaranya ialah Al-Aziz, apa sebut sana, Al-Hakim, yang maha bijak. Hakim maha bijak. Bijak makna orang bijak di mana? Orang bijak sana. Melayu panggil bijak sana. So tu bijak sini. Bodoh bijak sini tu. Pak cerdik ni bijak pahlik sana. Benda orang tak dapat lagi dia dapat dah. Benda orang tak faham lagi dia faham dah. Benda orang tak reti lagi dia reti dah. Oh, itu kita panggil bijak sana. Dan Arab panggil hakim. Hakim mana orang bijak sana. Lagu mana bijak sana? Kita cari harta seperti ni, cari harta. Cari ilmu, cari pangkat. Tak ada apa, dunia tu yang buat untuk kita. Cari gigi lah. Tapi biar harta yang nampak Tuhan ni bijak sana. Kalau harta boleh pakai sekat dunia je masuk kubur saja, lepaslah kubur kerana harta haram ke apa, itu orang panggil orang yang tidak bijak sana. Bijak sini nak berapa apa. Jadi Tuhan ni bila dia ajar orang, dia beri ilmu kat orang, dia ajar orang siapa orang ni bijak sana, hakim, bahkan akhirat. Orang mikir cari harta, kau cari pangkat, kau cari pengaruh, kau cari apa saja pun biar kita ni nampak pakai akhirat. Harta banyak, tapi tak boleh bawa akhirat, tak salah. Buat menyusah, masuk dalam kubur, nyeraduk di untuk nakkan hati, nyelenyik untuk nakkan hati berapa. Dalam awal Ihya Ulumuddin, ada sebuah kitab Ihya Ulumuddin, kami